Alhamdulillah, setelah 3 jam kami bawa kereta sampai juga akhirnya ke kampung halaman. 3 jam ke Moti? Tak adalah. 15 km dari Batam Melaka nak ke Air Kuning, 15 km sahaja. Tadi singgah kubur jap, tengok arwah ayah saya, kubur arwah saya dan juga pak cik saya. Dan kita sampai kat kampung Pait Buluh, Air Kuning Selatan. Ni kampung saya kampung saya membesar. Abang saya duduk kat sini. Tanah 1 ekar sahaja 1 ekar sahaja. Okay, kita nak tengok menu apa kakak ipar saya buat, Kak Wi buat. Katanya ada pecal. Kita nak tengok menu saja. Nak rasa menu. Assalamualaikum. Oh, gelak gulitas. Cepat Bote. Kita nak tengok menu. Oh, tuan rumah tak ada rumah. Tuan rumah tak ada. So, kita jadi tuan rumah sekejap lah. Maya, where are you now? Okay, sekarang kita nak tengok menu kat kampung. Biasa kakak ipar saya ni, kakak ipar saya orang Pekanbaru, orang Padang. Dia ada menu-menu dia. Macam tak ada Maya. Mana pecal? Oh, sini Maya ni. Sini, silap. Okay, kita ada pecal. Ni menu tradisi kakak ipar saya dia akan buat lah. Ni kuah pecal. Tengok ni kuah pecal ni Maya. Kuah pecal ni yang saya suka ni. Dia lain sikit tau kuah pecal ni. Kadang-kadang orang ingat kuah kacang. Memang dia pakai kacang. Kemudian kita ada dia punya bahan-bahan dia. Kita ada tempe, tahu. Ini kegemaran saya ni. Sedap lah Maya. Dan kita ada sayur-sayuran. Brokoli pun dia tambah ni. Biasa tak ada. Kacang panjang, timun, toge. Kubis ada tak kubis? Kubis ada. Kubis dan juga salad. Okey, kita nak ambil. Mana mangkuk dia? Makan mangkuk ke makan dalam? Makan mangkuk besar lah, senang. Kita ambil. Saya kalau kat kampung ni yang saya paling suka. Tahu. Sudu tak ada ke Bote? Mana? Mana? Oh ni, ya Allah tak nampak. Okey. Kita ambil tempe. Kita ada tempe. Tutup balik takut lalat. Kita ambil timun. Ni sayur-sayur favorite saya, timun, toge, kacang panjang, brokoli sikit. Tak banyak brokoli. Kubis ni penting. Kubis ni penting. Kalau makan pecel, kubis ni. Boti tak makan sayur Kan? Boti and salad. Ya Allah, banyaknya pangah makan banyak. Okey, kita ambil kuah dia. Ni kuah ni Maya, tengok kuah. Kuah pecal. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya nak duduk kat depan. Tapi saya nak test makan kat sini. Sekejap Maya, Pak ambil. Kita rasa. Kita rasa pecal Kak Wi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Tempe. Sedap. Pedas. Baik nak makan.